nampak? Nampak? Wah. Ini 22 tahun punya kereta tau. Bukan kereta baru. Betul. Tu saya cakap, you tanya saya, memang saya setujulah. Kalau kereta lebih pada 200,000, belilah satu ini. Voltage lah. Betul. Ini memang boleh. Dia ada pakai. Oh, you pakai adapter jugalah. Adapter, mesti pakai adapter lah. Sebab saya ada kamera. Dia ada kamera, dashcam. Okey lah, saya bagi satu pengalaman masa raya kedua baru ni. 1 hari bulan tu, saya turun ke JB. JB, okey. Dua baru. Kita ni isi penuh, tangki dia lebih kurang 80-90 lebih kurang macam tu lah. 80 okey. RM80 lebih kurang lah. Pukul 4 pagi saya tolak. 7.30 saya sampai JB. Dari sini JB lah? Dari sini JB. Dari sini JB, okey. Pukul 4 pagi lah. Saya hanya guna RM30 saja. RM30 saja? RM30, saya pakai 350 km. Sebab long distance. Itu lepas pakai voltage lah? Saya pakai dah ni. Itu yang saya kata dia jimat. Tapi kalau short distance, saya seperti saya pergi ambil cucu di sekolah ni, short distance memang susah. Dia memang tak fungsi sebab you jalan dia berhenti. Kadang-kadang ada pump, kadang-kadang traffic light, kan. Tapi long distance 100% okey. Saya dah cubalah 2 kali. Mula-mula saya pun pergi JB juga. Macam tu juga. Baru ni saya pergi lagi. Macam tu juga. RM30 je. Sebab apa? Sampai sana, sampai Lakim, saya isi minyak balik RM30. Maksudnya you daripada sini 300 km? 350. 350. Dari sini ya? Dari sini 350 pergi JB. Minyak lebih kurang RM30 saja. RM30. 207,000 mileage dia. Ini kereta sudah 23 tahun lah. 2002, 23 tahun lah. Kau nampak? Pick up dia. 22 tahun punya kereta. Kau nampak? Lepas pakai voltage you rasa macam ni lah. Itulah. Nampak? Saya bawa kereta lama lah. Saya dapat lesen 1968 lah. Saya sekarang umur 78 tau. You tengok. Okey, kena naik bukit. Kalau tak sebelum ni pick up tak dia kurang? Tak ada, kurang. Ini pick up dia kurang. Saya naik bukit lah. Kau tengok. Nampak tak? Ada pick up dia lah. Kalau pick up, jimat minyak. Pick up dan jimat minyak lah. Yang itu yang punya function.